Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Amal Muslim bin Mat Ali. Hari ini sekolah saya telah mengadakan majlis sambutan Hari Guru tahun 2026 yang bertemakan Guru Betara Nadi Negara. Bersempena sambutan Hari Guru 2026, warga sekolah hari ini berkumpul meriah bagi meraihkan insan-insan hebat yang menjadi tulang belakang dunia pendidikan negara. Jom sama-sama menonton video yang hebat ini. Jom! Selamat pagi murid-murid. Setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jazamu akan ku kenang Okey, saya rasa jadi pun video. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pandangan Tuan, apakah peranan PIBG dalam membentuk kemajadian murid di sekolah? Okeylah, PIBG sebagai pendorong membantu pihak sekolah dalam apa sahaja program ataupun aktiviti dijalankan oleh pihak sekolah. Di samping itu juga PIBG juga berperanan untuk menyebarkan maklumat daripada sekolah kepada ibu bapa di masyarakat setempat. Apakah harapan dan pesanan Tuan kepada murid-murid agar lebih menghargai jasa dan pengorbanan guru? Saya amat berharaplah supaya pelajar-pelajar menghargai guru-guru dengan hadir ke sekolah dengan belajar sungguh-sungguh, di samping menurut arahan-arahan guru, dan ini semua cikgu-cikgu jalankan ini semua adalah untuk masa depan murid-murid, supaya murid-murid menjadi seorang yang berilmu dan satu hari nanti boleh memberi manfaat kepada agama, bangsa dan tanah air. Terima kasih Tuan kerana sudi diterima Mama. Okey, sama-sama. Demikianlah tadi berlangsungnya majlis sambutan Hari Guru 2026 yang penuh bermakna dan syarat dengan penghargaan buat insan bergelar pendidik. Buat semua guru, terima kasih cikgu. Jasamu dikenang, baktimu disanjung. Sekian dari saya, Muhammad Amal Muslim bin Mat Ali. Semoga kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.